Yang lagi membuktikan yang apa yang aku cakap ni betul adalah bila aku bawa motor tu, aku tak turun langsung daripada motor tu lebih daripada 2 jam. Sampai kat meter tu ada reminder tau. Ada macam satu logo, dia tulis 2 jam, 2H, ada macam logo nak suruh kau rehat lah. Bila aku nampak logo tu dan aku still rasa macam boleh pergi lagi, maksudnya memang motor tu selesa lah. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasi Haris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. So hari ni seperti yang dijanjikan, ini adalah episod terakhir, iaitu episod kelima, yang mana sekarang ni aku dekat launching event Aveta Nova 250 kat belakang aku ni. Dan juga ada satu lagi motor baru daripada Aveta, iaitu the fun bike Aveta Marvel 150. Ini pun salah sebuah motor yang aku sangat-sangat suka. Siapa yang tengok channel aku dah lama, dia orang akan tahulah kenapa aku suka motor ni, fun bike. So untuk video kali ni aku akan bagi tahu dengan korang aku punya conclusion daripada test ride aku yang aku dah pakai Aveta Nova 250 ni. Dan juga aku nak share jugalah sedikit tentang motor yang baru di launch ni. So let's go. Okay, so inilah dia Aveta Nova 250 yang warna grey. Ini matte grey So korang boleh nampak dia sama je macam warna hijau yang aku dah tunjuk sebelum ni. Cuma yang warna grey ni dia punya warna adalah matte. Korang boleh nampak ni matte grey. Dia punya logo, dia punya stiker semua gold lah. Rim pun gold sama. So hari ni kita dah tahu harga dia adalah 14,388. So ada dua warna saja, iaitu grey dan juga emerald green. So sebelum aku nak cerita pasal Nova 250 ni lebih panjang, kita cerita pasal Marvel 150. Yang ini fun bike. Ini bukan Honda ini Aveta. Sebenarnya dia bukan exact copy tau. Bukan exact copy. Macam kalau orang cakap ini copy monkey. Bukan. Sebenarnya tank tak sama, engine layout tak sama, kemudian dia punya dimension pun tak sama. Tapi dia dalam kategori fun bike. So memang tayar dia saiz 12 lah. So warna yang ada untuk Marvel 150 ni, satu warna biru dan juga yang bawah ni warna hitam. Nak cerita apa ni pasal motor ni? Aku tak tahu, aku tengah fikir. So ini adalah sikit walk around yang sangat pendek lah. Just nak memperkenalkan korang tentang Marvel 150 ni. So dari segi kategori motor, ini adalah kategori fun bike. Okay, macam mana orang define fun bike tu? Adalah sejenis motor yang dia dalam kategori mini. Saiz tayar dia memang saiz ni, saiz 12 depan dan belakang. Tapi yang ini adalah fun bike dalam kategori retro. Korang nak tahu motor yang macam ni juga adalah monkey lah, Honda Monkey. Okay, aku cerita dari segi engine tu Okay, engine dia engine yang jenis tegak tau. Dia menegak macam ni. Engine yang jenis macam ni, pada pendapat aku dia agak kuat sikit lah kalau kita nak bandingkan dengan engine yang biasa, yang jenis macam EX5 tu kan, yang ada dekat Honda Grom, Honda Monkey. Yang ini lain sikit. Yang ini jenis yang menegak ala-ala Honda CG. So dia adalah air cool, maksudnya dia tak ada radiator kat depan ni. Single cylinder, 4 stroke dan 2 valve. Yang mana dia punya cc adalah 149cc. Dari segi bore and stroke dia 57.3 mm dan stroke dia adalah 57.9 mm. So boleh kata hampir square lah. Horsepower dia adalah 10.6 horsepower dekat 7,500 rpm. Maximum torque dia adalah 11.5 Nm of torque dekat 5,500 rpm. Dan engine dia adalah 5 speed.
5 gear sahaja. Dan yang penting sekali, dia ada clutch. So kita run through daripada depan sampai ke belakang lah. Okay, bahagian depan dia pakai lampu yang jenis macam ni, nampak retro tapi dia fully LED. Ni LED dan lampu dekat dalam ni yang push signal ni pun LED juga. And then mudguard ni nampak macam plastik kan. Dengar ni mudguard ni besi tau, solid gila. Yang warna gold ni adalah USD fob. Ini kira premium jugalah. Kemudian untuk bahagian brake untuk depan ni, walaupun nampak macam rubber hose, tapi tak. Sebenarnya ini adalah steel braided. Boleh nampak kat sini. Cuma yang belakang brake dia pakai rubber hose. Tapi caliper sama, 2 piston, depan dan belakang. So brake disc lah depan belakang. Dan dia tak ada ABS. Tambah sikit dari segi brake, kalau boleh tengok depan ni menarik. Dia punya brake ni ada brake lock. Kalau korang pergi off-road, korang tengah climbing ataupun menjunam ke depan ke, korang boleh tekan brake kemudian lock kat sini. And then dia punya lever pun ada adjustability lah. Boleh pusing-pusing kat sini, boleh dekatkan ataupun jauhkan. And then dia punya botol jenis macam ni. Boleh nampak lah. Okay, bahagian kiri korang nampak ada hazard light, lampu tinggi, lampu rendah. Basic lah. Dan yang atas ni high beam, pass light. Dari segi tank, dia tak sama sangat dengan Monkey. Bentuk dia agak lain sikit. Dia punya capacity pun lain. Ini adalah 8.2 liter, which is aku rasa untuk motor yang sekecil ni memang agak besar lah. Berat dia macam berat-berat ala Kapcai lah, 110 kg sahaja. Okay, and then ada equipment yang lain-lain. Cover ni, kalau dekat Honda Monkey, cover ni adalah dia punya airbox kalau tak silap aku lah. Tapi ni tak. Ini ada electrical. Ada USB charger kat sini. So kalau korang pakai phone mount kat sini, boleh cucuk terus. Nice lah. Agak convenient juga. Satu benda lagi nak cerita pasal seat. Dia punya panjang dia daripada depan sini sampai belakang sini sebenarnya 2-seater. Sebab dia lebih panjang daripada biasa. Dia lebih panjang daripada Honda Monkey. Tapi aku rasa kalau duduk untuk adult yang saiz biasa, dia automatically korang akan duduk kat tengah ni. So memang single seat lah. Walau bagaimanapun, kalau kau orang nak bawa 2 orang, contohnya just daripada rumah kau nak pergi kedai ke apa kan, dekat-dekat, boleh. Dia ada pillion foot pad kat sini. So untuk suspension belakang, dia pakai dual shock. Of course, berkonsepkan retro, jadi dia pakai dual shock, yang mana korang boleh adjust preload dekat sini. Aku nak tambah sikit dari segi design. Exhaust dia ni, dia jenis yang macam ni, turun, kemudian dia naik kat sini, and then lubang dia keluar kat sini. So kalau korang tertanya-tanya lah, adakah ini akan panaskan kaki korang ke apa kan, aku rasa tak ada isu. Sebab aku dah biasa naik motor yang jenis-jenis macam ni, memang tak ada rasa panas-panas tu. Jangan risau. Ni dia punya throttle body lah. So motor ni bukan carburetor ini adalah injection. Okay, sekarang aku nak duduk atas motor ni untuk bagi korang tengok lah. Boleh nampak? Memang terasa kecil. Dan aku rasa ini ada familiar feeling. Macam dulu aku pakai Honda Grom ataupun MSX 125 tu, memang saiz ni lah. Dan dari segi handlebar dia ni memang boleh kata macam Monkey lah. Dia ada rasa klasik sikit. Wah, aku tak tunjuk meter lagi kan. So meter dia macam ni, dengan ada chrome ring, agak lengkap lah. Untuk design meter yang macam klasik macam ni, kira agak lengkap lah. Ada button dekat kiri, ada 2 button dekat sini untuk adjust. So dari segi kaki, aku rasa dia sangat selesa lah. Aku tak ada rasa macam motor ni terlalu kecil ataupun rasa cramp ke apa, tak. Memang rasa sangat spacious. Motor ni macam tu lah, dia nampak kecil, tapi sebenarnya bila kau bawa, kau rasa tak, kau tak ada rasa motor ni kecil. Cuma bila kau dah sampai kat highway tu, mungkin lah rasa memang kecil lah. So aku nak bagi korang dengar bunyi Bismillah. Bunyi dia aku boleh kata memang lebih sedap lah daripada Honda Monkey. Disebabkan engine configuration dia lain kan. Okay, now aku nak cerita sikit pasal Nova 250. Apa kesimpulan aku daripada aku punya experience. Aku dah bawa guna harian, ambil anak aku pergi sekolah, hantar wife aku pergi kerja.
pergi naik genting, layan Kona, bawa wife aku pergi bercuti, pergi Cameron. Bagi aku simple je. Aku rasa dia satu skuter yang sangat capable, sangat sesuai untuk jalan raya kita sebab 250cc ni aku rasa dia sesuai dekat highway dan juga jalan biasa. Maksudnya kalau korang masuk bandar ke, korang masuk jalan kampung ke, even masuk highway, orang semua lari 110 ke atas kan. Dia memang boleh keep up dan dia ada power yang lebih sesuai lah untuk penggunaan dekat highway tu. Dan dari segi practicality, aku rasa the biggest advantage is dia punya bawah seat tu kau boleh letak full face, memang betul-betul muat, tapi dia bukannya straight tau, kau kena baringkan dia. And then kalau korang nak lebih practical lagi, 200 pembeli awal akan dapat top box dengan top rack satu set daripada GV model Matterhorn 39 liter. So yang itu pun boleh masuk helmet juga. Kalau korang ride dengan wife korang ke, ataupun korang nak buat touring sikit, nak jalan jauh kan, nak pusing Malaysia ke apa, adanya top box macam tu memang cukup lah. Kau punya storage compartment tu cukup. And then kalau cerita pasal storage lagi, yang bahagian depan tu, belah kanan tu kau muat je nak letak kau punya telefon ke, kau punya kunci ke, ataupun mungkin kad ke, wallet ke, yang belah kanan tu muat. And then yang belah kiri tu dia lebih besar. Yang itu kau reserve untuk benda yang kau nak cas. So memang praktikal lah. Dari segi storage tak ada masalah. Aku cakap benda ni sebab aku rasa bila aku travel macam pergi kerja, hantar wife aku pergi kerja apa semua, kadang-kadang hujan kan. Hujan ni kita tak boleh sorok semua benda kan. Pakai baju hujan pun kita je yang tak basah. Tapi kalau barang yang kita bawa, contohnya kita ada bawa iPad ke apa ke dalam bag kan, so kita nak kena simpan benda-benda tu. So kalau ada under seat storage yang memang bertutup, yang memang secure, tu satu advantage yang sangat besar lah. Even yang depan tu pun sama juga, dia dua-dua tu bertutup, boleh kata macam weatherproof lah. Kalau dari segi comfort, untuk orang yang tinggi dia lebih daripada 170, aku rasa memang tak ada masalah langsung lah, sebab kaki memang boleh flat foot. Motor ni agak rendah, dia punya tinggi lebih kurang 770mm je dia punya seat height. Sesuai untuk orang yang orang kata apa, vertically challenge yang tak berapa tinggi. So kalau korang macam nak cari 250, tinggi korang mungkin 160 ke 165 ke, aku rasa korang boleh consider. Sebab bila kau boleh pijak kaki kedua-dua belah, kau akan lebih cepat selesa, confident untuk bawa skuter tu. So itu pun bagi aku dia mempengaruhi lah dari segi comfort. Untuk sitting position, untuk comfort ketika jalan jauh, aku rasa itu pun tak ada masalah. Kalau kau tengok dalam video aku tu pun, aku dengan bawa wife aku apa semua, bawa ride dalam hujan apa semua, tak ada masalah. Sampai dekat kita punya hotel ataupun kita punya tent tu, memang kita orang boleh buat lagi aktiviti-aktiviti lain lah. Yang lagi membuktikan yang apa yang aku cakap ni betul adalah bila aku bawa motor tu, aku tak turun langsung daripada motor tu lebih daripada 2 jam. Sampai kat meter tu ada reminder tau, ada macam satu logo, dia tulis 2 jam 2H, ada macam logo nak suruh rehat lah. Bila aku nampak logo tu dan aku still rasa macam boleh pergi lagi, maksudnya memang motor tu selesa lah. Kalau dari segi design, aku boleh kata ni adalah design yang sangat familiar, design yang kita rasa semua macam dah biasa tengok, dan aku rasa korang tahu je datang dari mana kan design ni. Subjektif, cuma kalau nak kata dari segi size tu, dia sebenarnya lebih compact lagi daripada normal 250. Sebenarnya dekat China dia ada version 150, that's why dia size dia agak compact. The fact that dia punya design tu lebih kecil tapi boleh muat engine 250 dan juga under seat storage yang boleh muat full face helmet, dan aku rasa terbaik lah. So aku nak jawab satu soalan lah, skuter Aveta Nova 250 ni dia sesuai untuk siapa? Aku rasa first kali dia sangat sesuai kalau korang daripada Kapcai kemudian nak upgrade kepada 250 tapi nak lebih praktikal, bukannya nak jenis yang sporty-sporty, aku rasa sangat sesuai korang try tengok motor ni. Sebab kalau kau beli motor brand Japanese yang 150cc pun harga dah dekat dah dengan ni. So mungkin korang boleh consider Nova 250 ni daripada ambil motor yang mungkin 160cc kan. Kalau buat comparison macam tu memang sangat baloi lah sebenarnya. Lepas tu aku rasa dia juga sesuai untuk orang yang nak ada satu motor, boleh guna untuk semua. Boleh guna untuk pakai dekat-dekat, boleh guna untuk pakai pergi jalan jauh, boleh guna untuk harian, pergi kerja balik kerja, semualah. Memang aku rasa dia sangat multitasking dan juga dia sangat sesuai untuk jalan raya kita. Kalau dari segi umur, aku rasa tak ada masalah pun. Kalau kau umur 20-an pun, kalau kau nak pakai skuter ni tak ada masalah. Sebab skuter ni somehow dia punya engine, karakter engine dia agak laju tau. So aku rasa sampai sini je dulu. Kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh tulis kat bawah. InsyaAllah kalau aku ada masa aku akan jawab. Sebab aku pun dah kat sini macam product expert dah. Sebenarnya banyak benda yang aku nak cerita, tapi aku rasa kalau korang tengok daripada episod 1, 2, 3 dan 4 tu, korang boleh tahulah semua benda dari segi maintenance, dari segi
practicality, dari segi navigation system apa semua, korang boleh go through video tu. Dan mungkin kalau korang masih ada soalan lagi, boleh tulis juga kat bawah. InsyaAllah aku akan reply. So aku rasa sampai sini je dulu. Aku rasa macam kalau boleh lah, aku nak dapat test ride tu Marvel 150 tu. Sebab motor-motor praktikal ni macam jiwa dah tua sangat. Nak dapatkan mood orang muda tu test tu fun bike. Okay, sampai sini je dulu. Seperti biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.